ni dalam kita punya Diamond Academy. Saya Kak Umi Hassan Basri. I'm a nurse, senior lah, long time already, dekat 40 tahun dah. So, jadi Kak Umi mengambil sedikit masa berkongsi-kongsi dengan anda semua supaya siapa yang dalam non-medical MA, background supaya memahami apa yang MAPI. apa yang diperkatakan apa. So bila you nak approach prospect, so insyaallah, so you little bit memahami, tak semua jadi doktor ya, please, but just little bit memahami apa yang dia alami lah ya. Okay, so hari ni tajuk kita rheumatoid arthritis ataupun short form dia RA. Tapi RA ni banyak lagi yang mungkin ada sakit-sakit lain jugalah, tapi hari ni RHU, kita refer kepada RHEU, RHEU, RHEU. siapa ni. um, Tolong mute sikit siapa yang bercakap tu. Okay, so jadi hari ni kita bersembang pasal rheumatoid arthritis ya. So kita akan bersembang pasal apa dia, what is it, apa sebabnya, simptomnya, treatment of symptom yang biasa dilakukan, dan juga apakah redox support. Redox ni support kat mana bagaimana redox support kepada penyakit ini. Dan juga ini adalah MSR, Malaysian Society of Rheumatology. Um, Seperti yang Kak Umi kata dulu-dulu, sebab setiap penyakit ni ada dia punya persatuan. So this is Malaysia punya persatuan rheumatoid. Kalau pakar dalam rheumatoid ini adalah rheumatologist. So setiap penyakit ataupun setiap condition tu, keadaan tu ada dia pakar dia lah. Bukan semua doktor tahu semua. Ada doktor biasa-biasa tahu semua, tapi ada yang doktor dalam kepakaran dia sendiri. So kalau bidang ni, rheumatoid ni, pakar dia dipanggil rheumatologist. Okey, apa dia? Apa dia? What is it ya? So anda boleh nampak gambar tangan kat kiri ni, dan gambar dia macam dah tak normal dari tangan kita lah kan. Tangan kita yang sihat tak macam ni lah, tapi dia you nampak lah distorted, dah terbelit ke sana kemari, yang sepatutnya lurus dah bengkok, yang sepatutnya dah ada bonjol-bonjol kat sini. So this is what how rheumatoid arthritis look like lah ya, kalau tak dirawat. Okay, so dia adalah sesuatu yang kronik lah, long term, lama. Bukan sakit seminggu, 2 minggu, ataupun sakit bulan ni, bulan depan hilang. Tak, dia adalah sesuatu yang kronik. Systemic autoimmune disease, dia adalah salah satu cabang autoimmune disease. Kalau siapa ingat, Kak Umi share dulu tentang immune system ataupun autoimmune disease itself, Kak Umi dah share. So rheumatoid RA termasuk salah satu daripada autoimmune disease. Dia menyebabkan inflamasi, keradangan. Dalam masa yang sama, orang itu akan mengalami sakit yang sangat sakit, bengkak, dan juga irritation of the joint. Joint dia tu inilah sakit lah, tak boleh usik, very sensitive, tender, tak boleh usik ya, dia sakit sangat. Potential damage to joint and other tissue. Dia potential damage tu, bila dah damage tu, dia akan jadi macam ni lah. Dia damage lah kan, dia dah tak normal lagi. Tapi dia juga ada termasuk benda, bila autoimmune disease ni, dia bukan sesuatu yang simple, dia sangat complicated. Dia selalunya orang yang mengalami satu penyakit autoimmune, dia akan ada yang lain. Dia akan bersangkut-sangkut masalah tu dari 1 kepada 2 kepada 3. Jadi dia mungkin include akan kulit, mata, paru-paru, jantung, dan juga blood vessel. So dia berjangkit-jangkit lah ya. Dalam Malaysia ni lebih kurang 0.5%, 0.5% of population kita. So maksudnya dalam 1,000 orang ada 5 orang yang ada, um, dan at any age, tapi common age 30 hingga 50 tahun, dan age ratio dia perempuan lebih ramai daripada lelaki. 3 perempuan, 1 lelaki. Contoh dalam 5 orang yang ada tadi tu, 3 perempuan ataupun lebih daripada 3, tapi akan ada 1 lelaki. So dia memang lebih kepada wanita yang akan mendapat rheumatoid arthritis ataupun any autoimmune lah, selalunya wanita.
Okey, kita tengok apa apa beza kalau kita buka sendiri tu kita tengok macam mana rupa dia kan. So normal joint, normal kita-kita ni yang tak ada mengalami RA ni dia normal macam ni lah. Ini kita punya tulang. Lepas tu ini yang warna brown ni adalah cartilage. Cartilage tu tulang, tulang lembut tu ya. Lepas itu yang warna biru ni adalah synovium. Synovium yang kapsul yang dalam ni penuh dengan synovial fluids ataupun cecair synovium tu yang nak memastikan sendi ni bergerak bebas, tidak bergesel. Kapsul ni dia duduk dalam kapsul lah. Okey, synovium, kapsul sudah. Dan kalau dari segi X-ray, you nampak cantik ya. Kalau di tangan lah kita nampak kita punya X-ray tulang-tulang ni form cantik je lah. Ini yang normal lah. Tapi kalau orang yang ada rheumatoid arthritis joint ni, you nampak dia macam aduh banyak masalah lah kan, semua lah kat dalam ni macam-macam ada kan. Oh ya, ni yang brown ni adalah muscle lah, muscle kita kuat lah. Jadi pertama sekali kita nampak muscle wasting. Muscle dia nipis lah, tak ada masalah. Maksudnya bila sesuatu pergerakan jarang berlaku, so dia akan jadi kecut. Dia akan jadi kecut atau muscle wasting lah. Ya. Blood loss. Lagi satu nampak ni tulang dia dah kemuk-kemuk sikit, dah berlekuk-lekuk ya. So tulang dia menghilang secara sendiri ataupun tulang dia dissolve. Ni benda ni. Osteoclast ni dia mendissolvekan tulang lah. Tulang bukan dia yang dissolve, tapi tulang proses yang di mana yang dipanggil tulang tu dissolve. Tulang tu hancur sendiri. Dan juga cartilage loss. Cartilage yang cantik kat sini kan, tapi kat sini dia dah bergigi-gigi. Dan juga banyak benda-benda yang tak sepatutnya berlaku di sini. Dan juga you nampak di sini merah ni besar ya. Merah ni sebab extensive tak nampak. Angiogenesis. So extensive angiogenesis ni bermaksud terlampau banyak salur darah, excessive formation of new blood cells. So blood salur darah tumbuh, so dia jadi banyak, dia jadi sesak kat sini, dia jadi besar lah, dia jadi bengkak lah ya. Jadi so ini adalah dalam situasi um, orang yang ada RA. So dia memang tak tak seindah atau tak secantik yang orang normal ni, yang orang-orang macam kita yang normal ni, dia cantik begini bersih. Tapi pada orang yang RA ni banyak benda berlaku dalam sendi tu sehinggakan tulang-tulang ni semua dah lekuk-lekuk. Di sinilah kalau kita X-ray you nampak dia antara sendi-sendi ni dia dah rosak-rosak. Lepas tu you nampak ada yang bengkok-bengkok jari ni dia dah malformation, dia dah tak sama, dia dah tak normal macam biasa. Begitulah, so kita boleh imagine macam mana sakit dia kan. Alright. So rheumatoid arthritis versus osteoporosis. So last 2 weeks kan kita belajar osteoporosis. So all this about bones, joints semua kan. So kita tengok perbandingan dia, apa dia sebenarnya yang ada di RA dan ada di osteoporosis. Immune system ni, rheumatoid arthritis ni immune system sendiri dah keliru, dia autoimmune disease, so dia attack joint. Benda yang dia pergi attack kali ni dalam RA, immune system dia pergi attack joint. Pada osteoporosis dia bukan sebab any immune system ke apa, tapi dia sebab overuse ataupun aging lah kan, injury ataupun harms lah. Maksudnya yang kecederaan yang melibatkan joint. Dan juga overuse. Overuse ni aging lah, dah banyak lama sangat guna kan, dah umur 60 tahun dah compare dengan orang yang umur 40 tahun kan, so dia punya use tu dah lebih banyak daripada orang umur 40 tahun. Inflame joints. So RA dia joints dia inflame, joints dia keradangan, bengkak kan, bengkak tu masuk dalam inflame lah. So inflame, tapi osteoporosis pula dia loss of cartilage. Masalah dia cartilage dia tak ada. Jadi itu yang menjadikan osteoporosis. Dan juga pada RA, symptoms can flare and ease. Dia pada orang RA ni dia kadang-kadang dia baik. Dia kadang-kadang dia okey. Lepas tu besok, mungkin minggu depan, dia inflame balik, dia sakit balik. So dia on and off. Dan kadang-kadang sakit dia tu bukan sehari dua lah, lama lah kan. Tapi
sekejap ada, lepas tu mungkin dia kena flare tu, dia kena attack tu, dia akan sakit semula, macam tu. And pada osteoporosis pula, simptom dia progress. So daripada umur 50 mungkin sakit sikit je lutut tu, dah 51 makin sakit, 52 makin sakit, 53 makin sakit, 54 pergi tukar joint. Something like that lah kan, dia progresif. Dan juga rheumatoid arthritis ni possible dia akan ada sampingan-sampingan dia, demam, ada rashes, fatigue. Fatigue ni maksudnya letih, lesu, tak bermaya lah. Dan juga osteoporosis pula, dia possible popping dan grinding noise. Dia ada kruk 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 krak tuk tak tuk tak. Meletup-letup kan, macam bunyi ada. Okay, so treatment dalam RA dia termasuk DMARDS ni, maksudnya DMARDS is disease, ini dengar pun takut disease modifying anti-rheumatic drugs. Dia modify sikit, dia modifykan sistem imun tu lah. So so sekarang I cakap lagi pasal DMARDS ni, dan juga steroids. So ini perawatan yang penting atau perawatan yang utama untuk rheumatoid arthritis. Osteoporosis pula dia setakat manage pain medication dan juga injection lah, yang kita pernah dengar kan, orang injek dekat lutut, orang injek dekat tulang belakang. Dan juga painkillers lah, some like painkillers ataupun banyak painkillers tu depends on how is your pain. Okay, so itu sedikit perbandingan. Okay, kalau daripada segi X-ray kita nampak osteoarthritis, dia ada juga sengit-sengit dia kan, tapi RA ni lebih teruk. RA you nampak rheumatoid arthritis, you nampak dia dah macam malform, setengah tulang dah hilang lah. So you see this one, tulang dia dah tak ada, tulang dia dah tak ada, ni pun dah tak ada. So dia, and then ni kan dah sengit-sengit, and you can see bengkak sana sini lah, dah sengit lah, dia tak normal lagi lah, sebab joint dia dah tak betul lah, joint dia dah tak berfungsi dengan betul. So instead of jari dia lurus, tulang dia lurus, jari dia dah bengkok ke sana. So yang ni dia boleh zigzag pula. So this is roughly what is arthritis, rheumatoid arthritis dan osteoarthritis. Okay, dapat Okay, kita masuk kepada topik kedua, sebab. Apa sebab kita dapat ni? Dia adalah sebenarnya combination of the genetic factors. Selalunya genetik ni memang memainkan peranan lah. So that's why a few diseases yang kita berkongsi selama ni, dia banyak yang genetik lah. Dan kalau ada dalam blood, dalam punya family tree, you tends to get it. Tapi tak semestinya you dapat kalau you melakukan sesuatu prevention dari awal. Okay, tapi tak semua orang yang ada genetic factors tu dia mengalami juga, tapi possibility untuk you dapat lebih daripada orang lain. Genetic factors, environmental triggers. So dia biasa-biasa je, tapi bila dah umur 30-an, kalau environment triggers ni termasuklah dia punya environment itself, stress, gaya hidup tu keliling dia macam mana, dia kerja stres ke ataupun sesuatu yang menyebabkan dia stres, selalunya yang trigger autoimmune ni. Dia mesti ada suatu stres yang trigger dia untuk menjadikan macam tu. Dan hormonal influences, hormonal ni selalunya wanita lah. That's why wanita ramai yang dapat daripada lelaki, sebab hormon dalam orang perempuan sangat complicated dan juga macam-macam So orang lelaki tak mengandung, orang perempuan mengandung. Hormonal changes kejap tinggi, kejap rendah macam-macam lah. Lepas tu kan dia maternity pula, maternity blue lah, pula macam-macam kan. So that is the salah satu sebab lah kenapa yang trigger kepada autoimmune disease, amnya dan juga kepada rheumatoid arthritis. Tapi kalau kita tengok buku Dr. Ward dalam kita punya Healthy Cells, so dia menggariskan atau menerangkan spesifik lah kenapa bagaimana RA ni terjadi, bila there is excessive inflammation. Terlampau inflammation yang tersangat berat, tersangat besar, satu inflamasi yang tersangat serius lah berlaku, dan juga overproduction of certain chemicals
di dalam joint tu, jadi dia irritate kita punya sendi. Inflammation disrupt entire cell function. Bila bermulanya inflammation, dia memang dah kacau sel punya function. Dia dah kacau sana sini. Lepas tu dia set into motion a chain of reaction. Dan bila dia dah kacau dan dia akan react, lepas tu activate further inflammation. So kalau kita tengok tadi dalam sendi orang yang rheumatoid arthritis ni kan terlampau banyak aktiviti lah kat dalam sendi tu kan. Macam-macam benda ada. So semak dan juga dia sesuatu yang bukan normal dan sesuatu yang sangat kita tengok pun, ya Allah, macam mana everything is there dan juga dia kacau segala proses. So itulah bila autoimmune sudah keliru, autoimmune sudah tidak berfungsi dengan apa yang dia sepatutnya. So dia menyebabkan benda-benda ni terjadilah. Dan ia menyebabkan damage, kerosakan dan juga expression of various genes and begins to alter our gene expression. So dia sampai menukar kepada gene expression tu sebab dia menyebabkan kecederaan. So ni all about when we talk about immune system, we talk about all this, all semua pergi ke peringkat genetik. Jadi dia menukar segala gene expression tu jadi macam-macam, so memang the whole system akan jadi keliru lah. So that is the apa nama lebih kurang yang Kak Umi nak katakan lah ya. Okay, jadi key risk, so dia ada risk factor juga, dia ada sebab dan dia juga ada risk factor. So risk factor dia, specific genes like HLA. HLA is human leukocyte antigen. Human leukocyte antigen ni adalah protein yang ada dalam almost of cells body ni, tapi dia berlainan. Dia ada yang macam, ada yang bulat 3 segi kat tepi, square, ada macam-macam rupa lah. So ada dalam lebih kurang 12 rupa. So kalau kita pernah dengar orang nak buat donor transplant, ni general info lah. Kalau you pernah dengar orang nak ada kanak-kanak ataupun orang dewasa nak buat transplant, dulu-dulu kita aktif dengan liver transplant, kita aktif dengan sampai sekarang kita aktif dengan kidney transplant ataupun bone marrow transplant. So doktor kata nak buat HLA typing. Nak tengok dulu HLA dia tu macam mana rupa dan juga ambil orang yang possible donor, ambil dia punya sampel juga HLA typing, tengok yang mana paling sesuai, yang mana paling serupa. So this is what we call specific gene like HLA. So key risk factor ni lah. Kalau memang HLA dia tu memang terlampau, apa orang kata, adalah sebab-sebab dia yang menyebabkan RA ni. I pun bukan doktor nak explain further about that ya. So kita setakat tahu specific gene lah macam HLA tu. Smoking ni sangat bahaya lah. I think almost every condition, almost every sharing pasal penyakit ni mesti smoking tu adalah satu faktor yang sangat menyebabkan segala macam benda lah ya. So kalau dulu-dulu kita memahami smoking akan menyebabkan sakit paru-paru je, tapi sebenarnya tidaklah. Smoking ni menyebabkan segala benda sebab kita menghisap chemical setiap saat ke dalam badan, menyedut chemical ke dalam badan kita apabila kita merokok lah. So belum habis badan nak settlekan yang first rokok ataupun a few hours before, datang lagi satu. So kita sentiasa dipenuhi dengan chemical-chemical yang harm the body, yang merosakkan sel-sel kita ya. Sex hormone with women being more susceptible. So yang seperti Kak Umi kata tadi, sex hormone wanita lebih terdedah kepada autoimmune disease ni khasnya, dan juga amnya dan khasnya rheumatoid arthritis. So dia lebih terbuka, lebih terdedah lah kepada masalah-masalah immune autoimmune disease. Dan juga jangkitan. Okey, jangkitan ni selalunya bila kita dapat sesuatu jangkitan, mungkin pada orang lain tidak serius sangat, tapi kepada badan dia sangat serius. Ada juga kalau orang pernah dengar budak nephrotic syndrome. Sebenarnya dia lepas dapat jangkitan strepto ataupun satu kuman bernama strepto, yang dia present as a sakit tekak sahaja. Sakit tekak, demam, berbit. Tapi badan dia trigger daripada jangkitan itu menyebabkan dia mendapatkan nephrotic syndrome. Satu keadaan di mana buah pinggang budak-budak, buah pinggang kanak-kanak tu jadi
jadi kesan yang tak baik lah. Ada masalah pula lah. Nepotism syndrome ni pula panjang pula. Tapi Kak Umi nak katakan, some people dapat sesuatu infection, walaupun serius, walaupun kecil, dia okay. Tapi some people yang memang dah ada background masalah, ataupun dia ada genetik dia ke, apa ke, dia punya HLA type, dia punya tu macam mana ke, bila datang sesuatu infection, dia akan memberi kesan. Dia akan memberi kesan yang lama dan kesan yang buruk. Contoh, ramai kan berapa juta rakyat Malaysia dapat COVID kan, tapi setengah orang dapat keluar daripada keadaan kesan COVID tu baik, tak ada apa-apa. Dia, yalah habis COVID, habislah. Tapi ada tak yang anda pernah dengar sejak COVID ni aku jadi sewel, aku jadi tak tentu kan. Dulu tak ada asma, sekarang ada asma. Dulu tak ada sakit sendi, sekarang sakit sendi. So the body daripada infection itu menyebabkan sesuatu yang lebih buruk lagi berlaku pada dia. So dia tak sama dari setiap orang lah. So tak semestinya kata, oh sebab kau dapat COVID lah, aku tak dapat COVID, aku tidak. Tapi maksudnya orang yang berbeza dapat penyakit yang sama tetapi kesan kepada dia berlainan. Ya. Change in gut microbiome. Ingat dulu itu hari Kak Umi pun bagi talk pasal microbiome. Kalau kita dalam Muslim, dalam Islam kata penyakit semua bermula daripada perut, kan? Daripada segi sains juga, sebab semua penyakit, bukan ya, almost semua penyakit bermula daripada perut, sebab makrobiom dalam usus kita menentukan atau menentukan hala tuju ataupun menentukan keadaan badan itulah. Sebab kalau dia tidak mendapat makanan yang sihat, seluruh badan tak sihat, sel tak dapat makanan, ataupun sel mendapat dalam masa kita makan tu dipenuhi dengan makanan segera, fast food, processed food. Jadi kita tidak mendapat makanan yang baik, dan lama kelamaan benda yang jahat menguasai usus. Benda yang baik dah tak ada, benda yang baik dah makin kurang. Jadi kita usus tidak dapat berfungsi dengan baik, tidak dapat menyerap makanan apa-apa sekalipun. Jadi berfungsi daripada situ. That's why kita kena jaga pemakanan kita kena jaga kita punya keadaan sekeliling kita, dan kita kena jaga kita punya emosi supaya tidak stres. Ya, jadi semua-semua ni bersangkut paut antara satu sama lain. Cuma berhati-hati dan tidaklah dikatakan, oh saya isap rokok tak apa-apa pun. Ialah hari ni. Sebab sekarang ni kalau you tengok keadaan sekeliling, seseorang yang menghisap rokok tu macam dia ni masih dianggap tidak peka lah. Masih dianggap tidak peka. Sebab banyak kempen dah dilakukan, dan kita dari segi warga Botol Biru ni, warga Diamond Academy ni, Kak rasa dah ramai makin memahami apakah keperluan kesihatan yang kita perlu ada. Sebelum kita pergi cuba membetulkan keadaan kita, yes, Botol Biru Redox akan membantu, tetapi kita ourselves kena sediakan diri kita supaya tidak terus merosakkan kita punya keadaan diri kita sendiri, ya. Sekejap 7:36. Okay, physical or emotional stress can also play a role in triggering RA in genetically predisposed individual. Ni maksudnya pada yang tadi tu, yang sebab tadi tu kan kita kata genetik. So pada orang yang ada genetik ni, genetically, maksudnya dalam family tree dia memang ada history of dalam saudara mara dia ada, dalam bloodline dia ada yang mengalami autoimmune disease. So orang-orang begini kena lebih berhati-hati. Physical or emotional stress. Physical stress apa? Physical stress ni you bully yourself lah. You tak cukup rehat. You kerja dari yang terlampau lah, yang tak normal ya, yang terlampau, ataupun you mengejar sesuatu yang tak terlebih daripada had yang normal. Tu physical. Ataupun you pergi exercise yang terlampau agresif. Sekarang ni kalau you perasan ada satu dekat gym, dia panggil apa? Spin apa ya? Something lah, dia akan suruh you kayuh basikal, lepas tu Spin class Kak Umi. Spin class. Spin class. Yang akan course yang apa? Rabdo tu Ya. Ah. And berapa ramai, I tak kata ramai lah, tapi a few yang masuk ICU. Ya. Kawan saya kena Kak Umi, ya. It's very serious. There is
physical stress. You melampaui tahap yang sepatutnya. So bila saya kata, oh you you cycle terlampau lama, tak lama pun dia kata setengah jam, takkanlah setengah jam kan boleh, tapi tak tahulah sebab saya pernah tengok, Kak Umar pernah tengok satu TikTok yang macam orang-orang yang naik basikal tu, yang kayu basikal, bukan basikal dekat jalan raya, basikal dekat gym, dia macam dah kena rasuk pula kan, macam entah tak normal lah, dia dah ada lagu dia, nyanyi-nyanyi, kayu-kayu, nyanyi-nyanyi, dia dah macam tak sedar diri. So, kenapa you nak buat benda gitu kepada diri kita sendiri kan? So, kita kena ikut kemampuan kita lah, sampai setengah jam, ramai-ramai kat berhenti, sebab mungkin you tak larat, tapi oleh kerana crowd keliling you to keep going kan, so you pun paksa diri. So, lama. Jadi kalau you tak boleh bawa benda kat dalam macam tu, you dapat rhabdo ataupun sesuatu situasi di mana otot-otot you rosak So dia akan menyebabkan liver juga. Yang masalah dia menyebabkan liver pun rosak. So jadi inilah yang dikatakan physical stress dan emotional stress. Emotional stress ni macam-macam jugalah. You tak bekerja, you stress, you sesuatu keadaan ataupun sesuatu keadaan di office yang menyebabkan you stress, keadaan di rumah yang menyebabkan you stress, atau keadaan sekeliling. So, macam-macam. So, that's why this is all important. This is key risk factor. Yeah, so maybe we take a break for a few minutes. Anybody want to say something? Then kita continue.